Minggu lalu, dunia dikejutkan dengan video-video ngeri dari Darfur, Sudan memperlihatkan pembunuhan beramai-ramai selepas kumpulan Militia Rapid Support Forces atau RSF menawan Bandar El Fasher. Rakaman menunjukkan rumah dibakar, tembakan rambang dan mayat bergelimpangan di jalanan termasuk wanita dan kanak-kanak. Kerajaan Sudan segera mengisytiharkan bahawa genosid sedang berlaku. Siasatan antarabangsa pula mendedahkan RSF menerima bekalan senjata dari luar. Senjata canggih seperti drone dan peluru berpandu digunakan dalam serangan yang menyasarkan etnik bukan Arab. Menjelang awal November, imej satelit menunjukkan kubur besar dan ratusan ribu penduduk melarikan diri. Tekanan global meningkat. PBB dan negara-negara mediator mendesak gencatan senjata. Namun, pertempuran masih berterusan dan bantuan kemanusiaan terhalang. Kini, lebih 40,000 dilaporkan terbunuh dan jutaan kehilangan tempat tinggal. Darfur kembali berdarah dan dunia tidak boleh lagi berdiam diri. Hulurkan bantuan anda hari ini melalui NGO Muslim Care Global untuk menyalurkan sumbangan terus kepada mangsa perang Sudan. Setiap sumbangan anda mampu menyelamatkan nyawa.